masalah? Kenapa? Ada masalah? Masih ada lagi ke yang ponteng sebab bangun lambat? Mestilah ada. Yang malas ke sekolah pun ada. Ada juga sebab kerja sekolah tak siap. Ish. Ada je bila dia tak suka satu subjek tu, dia akan ponteng sekolah. Ish. Teruknya lapor rangai. Weh, kau tahu tak? Semalam aku terpotong sampai warna merah. Apa yang perasaannya? Kau tengok tu. Mak dah pukul berapa baru nak sampai? Berani betul. Kalau aku memang taklah. Kenapa kau tak berani datang sekolah lambat? Aku bukan setakat ponteng sekolah. Datang lambat pun aku dah takut. Yelah, kan aku tanya. Kenapa? Kau tak tahu ke? First, kalau kita datang lambat ke, ponteng ke, cikgu akan call mak ayah kita. Oh, lagi-lagi? Lepas tu? Tu tak seram lagi. Lepas tu, kita ni akan dapat surat amaran, tahu tak? Okey, ni dah start. Aku rasa kan, surat tu akan ganggu dekat kita kan? Yelah, of course. Lagi-lagi, lepas tu kan, cikgu kata dia akan cari diorang yang ponteng tu sampai dapat. Tak apa sudah datang lambat. Tak ada masalah, pergi cari masalah. Stop! Datang lambat Ni kita orang. Sini. Ni kenapa pula ni? Nilah cikgu. Tak ponteng lewat, tak lewat ponteng. Cikgu, boleh saya duduk? Tak ada. Berdiri je. John. Dah lah tak datang sekolah. Kita datang lewat pula. Cikgu, saya dah cuba bangun awal tapi saya terlajak. Awak ni, saya dah tua dah. Penat lah nak fikir. Cikgu, janganlah fikir pasal saya. Malu saya. Apa dia awak ni? Nak ambil ni. Nak buat apa ni cikgu? Sebagai denda, awak kena lukis muka saya sampai saya puas hati. Boleh? Lukis? Bolehlah cikgu. Okey, dah siap. Alhamdulillah cikgu, siap juga. Mari sini saya tengok. Ubahlah sekarang. Kawan-kawan, sekolah ni penting untuk masa depan. Kalau kehadiran kita buruk, masa depan kita pun buruk. Kalau ada masalah, bagi tahu guru cepat-cepat. Kalau bagi tahu kami pun boleh. Kejap. Datang sekolah tu dah bagus. Tapi kenalah amalkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santuy. Jadi kawan-kawan, ponteng sekolah bukanlah sikap yang baik. Hadirlah ke sekolah. Anda hadir. Kami happy. Bye.